automatik nyala. Korang tak payah nak buka tutup dia punya switch. Siang dia cas guna cahaya matahari, malam dia akan automatik nyala. Selagi dia cas waktu siang, waktu malam dia akan nyala dengan sendiri. Yang ni lampu solar guys. Lampu ni korang tak perlu nak bayar bil elektrik sebab dia cas guna cahaya matahari saja. Dekat panel bahagian belakang sini. Lampu ni mudah tau. Korang pasang, korang letak je dekat tiang macam ni. Tak payah nak buka tutup dia punya switch sebab lampu ni automatik nyala. Yang ni sesuai untuk korang pasang dekat jalan utama sebab dia ada bagi bracket macam ni, mudah untuk gantung dekat tiang besi. Dekat tiang ni saya gantung satu tiang, saya letak 2 biji lampu yang model ni sebab lampu model ni harga dia RM50. Dekat sini saya dah pasang 4 biji. Yang ni kali ke-5 saya repeat. Bracket macam ni mudah untuk korang gantung mana-mana. Nak letak dekat dinding rumah macam ni, nak letak dekat dinding rumah macam lampu solar macam ni pun boleh. Jenis ni dia tak ada reflektor tau. Lampu dia ni sebiji-sebiji dekat bahagian sini. Lens pula yang jenis kantor combong untuk bagi dia punya cahaya tu lebih luas. Walaupun tak ada reflektor, tapi kalau korang tengok waktu malam, lampu ni memang sangat terang. Dan dia boleh maintain macam ni dari maghrib sampai subuh. Jadi kalau korang pasang dekat jalan utama, kalau korang balik waktu malam, kawasan sini lebih cerah, mudah untuk masuk. Dan yang paling penting, tak payah bayar bil elektrik dan automatik nyala bila gelap. Panel solar dekat bahagian belakang saiz besar tau, penuh bodi lampu. Panel pula jenis model baru, jenis monokristalin. Warna dia hitam pekat macam ni. Kalau panel model lama, warna biru gelap. Panel baru ni dia lebih perform. Untuk saiz sama macam ni, dia lebih keluarkan banyak output berbanding panel model lama. Dan dia lebih perform waktu low light, waktu mendung. Jadi sekarang lampu solar ni korang tak payah risau. Walaupun waktu mendung, dia tetap boleh hasilkan tenaga untuk bagi lampu ni nyala terang sepanjang malam. Model ni dia lebih slim sikit sebab dia tak ada reflektor. Bahagian sini dia lebih besar sebab bahagian sini dia pakai bateri yang besar. Ada sensor tau. Kalau korang pakai sensor, lampu ni dia akan nyala malap sepanjang malam. Dia nyala dalam mood standby. Tapi kalau dia detect ada pergerakan dekat bahagian bawah, dia akan terus nyala dengan full brightness. Dia detect benda-benda bergerak, binatang, penyamun dan apa-apa yang bergerak, dia akan terus nyala. Kalau korang pasang dekat belakang rumah, memang ngam. Kalau penyamun lalu waktu pagi, penyamun confirm lari tak cukup tanah. Yang model ni harga RM50 tau. Saya dah repeat untuk kali ke-5. Saya dah pasang dekat sini 4 biji. Yang ni saya letak 2 biji setiap lampu supaya lampu dia tu lebih cerah. Sebab harga dia pun murah, jadi saya boleh letak satu batang tiang 2 biji lampu. Jadi kalau korang nak cari lampu jalan solar yang boleh nyala dari maghrib sampai subuh dengan terang, lampu pula ada sensor, panel solar saiz besar dekat bahagian belakang, korang boleh cek lampu yang ni. Harga dia RM50. Yang ni saya repeat untuk kali ke-5.